Pernah dengar nama Mat Saleh? Bukan Mat Saleh orang putih tu, tapi pahlawan Sabah yang bangkit menentang penjajah British. Nama sebenarnya Datu Paduka Muhammad Saleh bin Datu Balu. Dilahirkan di Inanam, Sabah. Berketurunan Suluk dan Bajau. Bukan calang-calang orang, beliau ialah pemimpin berpengaruh mewarisi kuasa ayahnya dan jadi wakil Kesultanan Sulu. Sebelum British datang, Mat Saleh kutip cukai dari pedagang yang lalu Sungai Sugut. Tapi bila syarikat berpiagam British ambil alih, semua berubah. British kenakan cukai tinggi, paksa rakyat tempatan jadi buruh tanpa gaji untuk bina jalan kereta api dan telegraf. Bukan saja beras pun kena cukai, perahu pun kena lesen. Rakyat marah dan Mat Saleh bangkit menentang. Tahun 1897, Mat Saleh serang Pulau Gaya. Kemudian bina kota pertahanan kukuh di Tambunan dengan laluan rahsia bawah tanah. 6 tahun dia berjuang, 1 Februari 1900, kota Mat Saleh tumbang. Beliau gugur sebagai pahlawan, tapi namanya kekal dalam sejarah. Kalau anda orang Sabah, jangan lupa sejarah ini. Inilah pejuang sebenar, bukan takut, tak tunduk, dan tak dijual. Al-Fatihah buat Mat Saleh.